Video lepas saya dah tunjukkan anda cara nak buat cangkuk dan palang. Okey, cuma nampak tak? Saya tak lock lagi bahagian band pinggang ni. Kenapa saya kena siapkan video ni? Sebab saya nak anda tengok video saya daripada sebelum, dia berturutan. Jadi anda senang nak faham bila belajar dengan jauh terbang. Jom kita jahit. Pertama kita akan selesaikan bahagian cangkuk dulu. Lipat cangkuk sebaris dengan bahagian fly. Nampak tak tu? Nampak ya? Kemudian dia akan dilipatkan sekali lagi mengikut garisan pengeras fly. Macam itulah. Okey. So sebelum kita lipat, kita akan jahit sikit kat sini. Kerut. So kita dah boleh lipat, kita buat anggaran. Ni adalah dia punya ending dia, ending fly punya pengeras tu. Kemudian kita lipat sebelah yang saya garis tu. Okey, lipat sikit. Jadi dia akan tertutup macam ni lah. Okey, so pada bahagian ni kita akan tutup macam ni, buang sikit sebaris dengan zip, buang pada bahagian yang lebih ini. Ni lebih lah, saya declare ni lebih So sekarang kita akan tutup, kita akan jahit dia. Untuk jahit kita akan jahit daripada sebelah luar. Gunakan benang warna hitam, tapi saya guna benang warna putih adalah untuk sesi pembelajaran. Jahit sini, perhatikan dan jahit semula. Sampai mana? Nampak tak ada garisan jahitan yang saya jahit semasa buat zip tu? Anda dah tengok ke belum video cara buat zip ni? Ke tak tempat tengok lagi? Cuba komen jap. Okey, berhenti dekat petak tu. Kemudian kita nak buat petak macam ni. Sampai mana? Sampai terkena pada fly punya jahitan. Tengok ni, ini fly punya jahitan dekat bawah, atas ni jahitan yang saya buat tadi. Sengaja menggunakan benang putih. Saya sengaja gunakan benang putih sebab saya punya style, kalau nak buat konten, saya akan buat konten yang betul-betul bagi orang faham. Okey kan, macam ni. Bahagian ni kan yang kita potong tu, so kita selit dia. Dah siap. So kita akan sorokkan yang bahagian kita potong tu dan kita akan jahit longkang ni. Itu nantilah. Sekarang kita buat pada bahagian satu lagi, iaitu pada bahagian palang. Cara dia mudah saja. Lipat dua begini. Okey, anda boleh jahit tegak, zeras. Macam ni lah seumpama ni ada bekas kat belakang ni, senang nampak. Zeras ke atas. Jom saya buat. Okey, nampak saya dah jahit zeras dah. Okey, kita potong bagi kecil sikit basi. Lepas kita dah potong, kita terbalikkan. Style saya kelepit dulu. Lepas saya kelepit, baru saya terbalikkan. Anda punya style tersendiri lah. Lain orang lain cara kan. So asalkan kita dapat hasil yang cantik, insyaAllah. Okey, dah siap untuk sebelah ini. Ini sebelah palang. So lepas tu, apa yang kita kena buat adalah ini. Cubalah. Kan dah siap kita punya cangkuk. Kena make sure center lah bila dia dah pakai kan. Tak adalah sebelah tinggi sebelah rendah. Ini bila dah siap kita tunjuk sekali lagi cara dia. Gitu. Nampak? Nampak? Okey, kena make sure center. Kalau tak nanti satu tinggi satu rendah. Ni bagi saya okey lah ni. Macam ni. Macam okey ke okey? Untuk video seterusnya, saya akan tunjuk kepada anda cara untuk tutup band pinggang seluar ni. Sebab soal slide dia macam ni. Dan saya dah buat dah video tutorial satu persatu. Saya dah buat dah playlist tentang seluar slide ni tau. Cara jahit zip, cara jahit poket sisi, lepas tu poket belakang. So anda dah tengok ke belum video-video ni? Sebenarnya ada banyak sangat. Ada yang saya bagi dekat dalam TikTok untuk orang tengok, ada yang saya buat khas untuk pembeli buku seluar slide. So ni buku seluar slide dan buku seluar baju Melayu. Okey, teknik ni anda boleh guna dua-dua daripada video daripada buku tersebut. Anda boleh guna teknik ni, insya-Allah. Sebab saya tengah nak keluarkan konten satu persatu khas untuk newbie. Sampai bila kita nak jahit sendiri kan, tapi tak jadi. So saya buatlah satu-satu step dia. Jumpa di next video. Oh ya, bagi siapa nak support perjuangan saya membina konten yang berkualiti, try dapatkan buku ni untuk kita buat rolling konten seterusnya.